Hai, berjumpa lagi kita dalam page kebun ISA, kebun ikut suka aku. Baru mesin rumput. Baru dapat sikit. Banyak lagi. Sebelah sana banyak semak samun lagi. Ni topik ni pasal pokok ni. Ni blackthorn dulu hitam. Tinggi dia 5 kaki sekarang. Sudah 10 bulan lah. 10 bulan tanam. Anak klon dari polybag. Cantuman tunas tepi lah. Bukan baji. Masalah dia sekarang kuning. Tengok. Kuning daun kuning. Tengok nanti saya cuba nak buat rawatan lah cara saya. Kuning sangat lah. Ini bukan penyakit, ini kekurangan nutrien lah. Kekurangan nutrien. Jadi bahan-bahan yang saya nak buat ini air ni. Tank ni lebih kurang 10 liter atau tak sampai 9 lebih. Dan urea NPK 1500 bukan urea yang bubur sawah tu. Yang sawah tu 4600. Tinggi sangat N dia. Yang ni 1500. Yang ni. Lepas ni yang ni humic acid. Humic yang dah saya larutkan lah. Saya isi botol macam ni. Dan yang ini fish amino, baja ikan buatan sendiri juga. Jadi bahan-bahan ni saya bubuh. Urea ni dalam 1 genggam macam ni lah. Ikut saiz pokok lah. Kalau pokok kecil jangan bubuh banyak sangat lah. Ini urea dia masin juga. Ini saya bubuh 1 genggam besar-besar lah. Saya bubuh 1 genggam macam ni. Bubuh dalam air tu. Lepas tu diikuti oleh baja ikan ni, fish amino. Sukatan dia pun ikut pokok juga lah. Kalau pokok kecil jangan banyak sangat lah. Sebab dia isi baja dia boleh tahan tinggi. Saya dah buat sukat tinggi. Ni pokok ni saya ingat saya isi tak sukat lah. Saya agak-agak ya. Buah lagi lah. Banyak lah. Pokok pun dah besar. Okay, kamera holder tak ada. Okay, fish amino, baja ikan nebus sekarang. Asid humic. Asid humic pun bubur agak-agak lah. Saya tak suka lah. Bubur agak-agak. Okay. Tengok saiz pokok, barang-barang ni semua tengok saiz pokok. Kalau pokok kecil jangan banyak sangat lah. Lepas tu gaul lah. Gaul supaya baja tadi larut lah. Yang air tu memang larut lah. Yang baja tu gaul. Tapi siraman dia punya shower tu dah pecah. Patutnya pakai shower tu lagi elok lah. Okay. Kita cuba lah. Tengok dah jadi macam mana. Kuning teruk lah. Okey. Tu kita siram je lah. Jangan rapat akar sangat lah. Siram je. Sepatutnya pakai siraman yang ada shower tu lah. Okey sikit. Yang tak ada shower pun tak apa. Habis. Okey. Kita tengok perkembangan dia. Hari ni tarikh hari ni Jumaat 2 Februari Mei pukul 10.14.
kita tengok dari semasa ke semasa, tengok dia punya pemulihan dia makan masa berapa lama. Apa ni, ataupun tak berhasil. Tengoklah macam mana pokok ni pun blackthorn. Sayang juga kalau dia rosak. Ni ada sepokok lagi, nanti saya cuba nak rawat cara yang sama. Ni pokok tanam biji lah, sebab saya nak tanam, nak buat catuman. Dia pun kuning. Nanti pokok ni saya tak bubur banyak lah. Urea tadi saya bubur dalam 1 jemput lah. Tadi ya 1 genggam kan, yang ni 1 jemput lah. Ada lagi sana pokok tanam biji juga. Ada semua area ni kuning. Ada lagi. Yang ni nanti saya nak bubur juga. Yang ni saya nak bubur macam tadilah. Jumlah dia 1 genggam, lepas tu ikut macam tadi. Yang ni pokok dah besar ya. Pernah buat cubaan sisir lah, tak lekat. Mungkin pokok tak apa subuh. Semak sama banyak lagi. Ni 1 pokok. Yang ni pokok klon lah. Telur hitam juga. Kuning. Nanti saya akan rawat macam tadi lah. Bubur kandungan, berat kandungan apa tadi. Macam tadi lah. Tarikh hari ni Jumaat 2 Mei. Nanti kita tengok perkembangan macam mana. Okey, kita jumpa lagi nanti. Hari ni 15 bulan Mei. Perkembangan memberangsang lah. Selepas rawatan kita akan tengok hari-hari ke hari. Daun masih kuning tapi sudah ada nampak hijau, sudah nampak semakin hijau. Dan pucuk pun ada keluar pucuk lah. Ada keluar pucuk. Makna bukan jangkitan lah. Makna kurang nutrien lah. Tapi kita bubur Trichoderma juga lah. Mungkin kalau ada jangkitan kulat ke apa, kita reserve juga. Perkembangan 15 hari bulan. Nanti kita akan pantau lagi lah dari sehari ke sehari. Semakin pulih nampak. Ada pucuk ada keluar dan mula menghijau kembali. Nanti kita tunggu lagi berapa hari, tengok perkembangan macam mana. Hari ni sambil menyiram. Jadi kita cek balik lah pokok yang kita rawat itu. Sana siram. Kita cek balik pokok yang kita rawat itu. Okey. Dah hijau. Inilah selepas membuat pengubatan, rawatan. Mana pokok ni dia tak mati, dia kuning, akar masih okey. Sebab pucuk keluar. Ni saya lambat cek ni, dia hijau dah lama juga ni. Sampai daun sampai akar dah menjala ke atas, saya dah tak cek. Sekarang dia dah hijau. Macam tu lah. Harap-harap okey lah. Macam dah okey lah buat takat ni. Ada kulat sebab daun dia yang kuning tu. Dia menghijau. Tak sebab hijau habis kulat dah serang pula dah. Tak apa, itu kulat tu Mancozeb bercukup ataupun Carbendazim. Siraman ke bawah, ke tanah saya tak buat. Okey, nanti jalan-jalan tanah tengok, cek sprinkler ada sumbat ke apa. Pokok ni dah okey.